Tekan berat. Tekan merau nak pergi. Nak naik bukit susah, nak memotong pun susah. Okey, kat sini saya nak kongsi kepada sesiapa yang ada masalah enjin berat. Enjin berat. Tekan minyak tu berat je nak pergi. Masalah lain tak ada. Masalah asap putih ke, masalah bunyi knocking ke, masalah bunyi tepek ke, tak ada. Ini ceritanya enjin berat sahaja. Tekan berat. Tekan merau nak pergi. Nak naik bukit susah, nak memotong pun susah. Jangan susah hati. Ini jawapan untuk anda. Minyak Yako 1040 WX 500. Minyak ni walaupun 1040 dia fully. Maksudnya minyak ni ringan. Okey, saya dah test minyak ni dekat macam-macam jenis kereta. Honda dah, Toyota Vios dah, Proton Saga pun dah, Proton Izora, Proton Preve, apa lagi? Mazda, Suzuki, semua kita dah test minyak ni, hasil dia. Kita owner dia alhamdulillah. Owner dia semua lepas test dia punya feedback hampir sama. Feedback dia kata, wah, pertama, enjin dia lebih ringan. Tekan je, dia dah pergi dah. Itu beza dia. Okey, nombor dua, enjin dia lebih lembut. Lembut dan senyap. Ini yang kita nak. Sebab dia salut enjin kita, dia jaga enjin kita supaya kurang friction, kurang geseran. Sebab tu enjin boleh tahan lebih lama dan tekan pergi. Ringan je. Jadi kat sini, siapa yang ada masalah enjin berat tadi, jangan susah hati. Ini jawapan dia. Yang